Pasukan kebangsaan Malaysia sudah pasti menewaskan Nepal pada aksi kelayakan Piala Asia 2027, Noah lain sangat yakin dan memberikan komen ini. Tetapi sebelum kita meneruskan, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe saluran ini supaya anda tidak terlepas maklumat tentang sukan bola sepak setiap harinya. Pemain warisan, Noah lain sedia membantu Harimau Malaya mengintai peluang memburu keputusan positif apabila berdepan Nepal pada aksi pusingan ketiga kumpulan F, kelayakan Piala Asia 2027 di Stadion Sultan Ibrahim, SSI, Iskandar Puteri, Selasa ini. Pemain tengah Selangor FC itu berkata, skuad kebangsaan tidak boleh melepaskan peluang terbaik untuk melakar kemenangan dan mengutip 3 mata berikutan berkelebihan bermain di SSI walaupun berstatus selaku pasukan pelawat. Kami perlu beri yang terbaik dalam perlawanan itu di samping harus berwaspada dengan taktik permainan Nepal yang mencipta kejutan apabila menang 1-0 ke atas Singapura pada aksi persahabatan malam tadi dan semestinya semangat mereka di tahap maksimum untuk mengejutkan Harimau Malaya. Apapun tidak dinafikan latihan sepanjang 4 hari di bawah ketua jurulatih, Peter Klamovski, berjalan lancar dan sungguh mengujakan kerana kesemua pemain didedahkan dengan pendekatan taktikal berbeza berbanding jurulatih sebelum ini. Malah intensiti latihan juga begitu tinggi dan kehadiran jurulatih serta barisan kejurulatihan yang lain banyak membantu kami meningkatkan kualiti permainan dan tampak lebih bersedia untuk berdepan aksi pertama menentang Nepal, katanya. Mengulas mengenai kehadiran Dr. Greg Dunchan selaku Ketua Prestasi Tinggi dan Perubatan Sukan Harimau Malaya, lain berkata, Dunchan banyak membantu dirinya dan rakan sepasukan meningkatkan tahap kecergasan sepanjang sesi latihan. Tambahnya, ia satu pembaharuan dalam skuad kebangsaan kerana sebelum ini tidak menggunakan khidmat kepakaran yang akan menganalisis data setiap pemain daripada aspek tahap kualiti kecergasan. Setiap pagi kami akan menjalani pemeriksaan kesihatan yang sebelum ini belum pernah kami lakukan dan ia satu kelainan bukan sahaja dapat memantau tahap kecergasan setiap pemain malah kami akan mendapat maklum balas yang pantas sama ada fizikal kami berada di tahap terbaik. Ia jelas membantu untuk kami mengetahui apa yang perlu dilakukan bagi meningkatkan tahap kecergasan sebagai pemain bola sepak malah ia juga membabitkan diet pemakanan yang sesuai untuk sains sukan walaupun kami sudah mengetahui tapi Dr. Craig menjelaskan lebih mendalam, ujar lain.